Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Lindano. Hari ini Cikgu Lindano akan berkongsi mengenai tema semangat patriotik, iaitu langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Jadi apa kata Cikgu Linda jemput anak murid Cikgu Linda untuk menerangkan langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotik. Mari Haikal, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal Syaputra bin Ahmad Sofian akan menerangkan peranan sekolah untuk memupuk semangat patriotik. Sekolah juga memainkan peranan penting untuk membuat semangat patriotik melalui sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, sekolah merupakan platform yang paling ampuh untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan remaja. Bab kata aforisma Melayu, belum tu bulu biarlah dari rebung. Sebagai contoh, guru mata pelajaran sejarah boleh menggunakan teknik PAK ke-21 untuk menarik minat pelajar mempelajari subjek ini. Kesannya, anak-anak akan menghayati dan mempelajari perkara yang diajar oleh guru. Oleh itu, lahirlah generasi muda yang sayang akan negara, mempunyai akhlak terpuji dan sanggup berkhidmat untuk negara apabila diperlukan. Saudara Majlis Berseluruh, sekolah merupakan medium terbaik untuk membuat semangat patriotik melalui sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Sekian sahaja daripada saya. Bye-bye.